Orang selalu cakap dekat Ping, apa ni? Asyik pergi siam je. Malaysia tak ada jalan ke? Okay, kali ni Ping bawa korang jalan-jalan. Dalam Malaysia, kita pergi belah selatan. Dah lama Ping tak pergi belah selatan. So, jom kita pergi Johor Bahru untuk trip kali ni. Kalau siapa yang memang dah follow Ping dah lama, daripada dulu 2019 lagi, Ping memang kalau pergi Johor ni, biasanya Ping balik hari. Tapi kali ni Ping tak balik hari. Kita tidur satu malam. Lepas tu kita lepak santai-santai, makan murtabak. Assalamualaikum guys, morning 7.15. Kita akan bergerak ke Hala Selatan hari ni. Tapi bukan sebiji motor bukan 2 biji motor, 4 biji motor. Jom kita tengok siapa lagi yang join. 7.19, menggadak loh. Okay, kita ada Uncle Refi, kita ada Akil dan kita ada Lee. 7.40, kita dah settle makan. Ini dia motor yang ikut. Avitan Nova 200, Vanguard 250. Dan motor yang Ping bawa Viper 180. 8.25 kita isi minyak dulu, bagi full tank dekat Petron Sungai Besi. So odometer sekarang 3011.7 km. So kita top up 2.2 liter saja. Kalau full jom. Okey, tadi kita dah isi full. Viper 180 ni dia punya full tank 10.5 liter Ada satu benda yang Ping nak bagi tahu dekat korang Ping dah siap-siap dah bawa beg lah konon-kononnya kan. Aduh, ingatkan storage kecil. Rupa-rupanya storage bawah seat dia, korang tengok storage bawah seat dia besar gila Ni semua Ping dah sumbat dah kat dalam beg kan. Korang tengok besar gila bawah dia ni. Ish. Aduh, besar sangat ni, bahaya ni. Barang-barang ni semua kita letak kat bawah ni je lah. Beg kita buat letak raincoat. Pan 39, ready to go. 9.59, kira pukul 10 lah. Kita sekarang dekat RNA Bemban. Stop sekejap 10 minit untuk next kita nak cari location ke Pontian. Okey, kita nak tengok punya minyak Ada lagi separuh. Tapi kita tak tahulah separuh dia tu separuh macam mana kan. Tapi kita akan top up bila betul-betul dah tinggal berkelip-kelip. Baru kita nak tengok berapa kilometer dia boleh pergi. Hari ni muka macam belacan sikit lah guys. Kita touch up dulu sunblock. Perhatian kepada brand-brand skincare ataupun sunblock. Tolong cari orang-orang yang memang betul-betul kena matahari Salah satu contoh dia MAC Pink lah. Janganlah cari orang-orang yang memang dah cantik. Yang cantik tu diorang memang cantik. Cari orang yang macam memang dia pergi outdoor. Macam saya. Kita kalau pergi ride, memang kita tak make up. Tapi benda yang paling penting kita pakai sunblock lah. Ramai yang tanya Ping, Insta360 ni Ping kalau bawa pergi ride nak bawa berapa banyak bateri spare? Saya tak pernah bawa bateri spare. Saya pakai satu bateri je sebabkan kebanyakannya motor saya pakai ada ni charging port. Macam Aveta Viper ni pun dia ada charging port. Wow, siap ada type C punya lagi. Mantap. So tak payah risau pasal bateri ni Kita tengok awan ni dia tumpuk-tumpuk Tak harap tak hujan lah. Kita orang bawa je baju hujan tapi kalau boleh malas tak pakai. Ping rasa motor yang akan paling jimat minyak adalah Vanguard sebab dia akan bawa slow gila. Dia kena bawa slow sebab ikut kita orang punya speed. So sekarang kita dah kena pasti laluan mana yang kita nak lalu. Akan ke area Benut. Kita decide nak masuk exit Yompeng sebab kita nak lalu jalan dalam sebelah pantai. Aku pun tak tahu. Ikut je lah. Dia bagi masa lebih kurang 2 jam 10 minit untuk 147 km. Kelayan 30 kilo. Okey. Okay guys, sekarang 12.5 minit. Kita nak isi minyak sebab dia dah kelip-kelipan agak lama juga. Dalam 20 km juga dah dia dah kelip. Okay, so ni meter sekarang. So kita isi 9 liter saja. So maknanya tadi ada lagi baki 1.5 liter lah. Boleh jalan jauh lagi tu. Alright. Okay, take 5 jap. Kita nak sampai lagi berapa kilometer je lagi? Dalam 20 minit je. Nampak kita dekat Johor guys. Lagi 19 kilometer je kita nak sampai workshop Macem. So straight je. Okay, bye. Jumpa lagi. Sambil-sambil kita try Viper 180 ni. Ping bawa juga baju duro yang Ping pakai ni untuk kita share dekat geng-geng dekat area Johor ni. Mana yang berminat ataupun mana yang bertuah untuk Ping bagi baju. Selamat datang ke daerah Pontian. Kita dah sampai, betul. Kita dah sampai guys, sabar. Assalamualaikum. Okey, kita dah sampai. Jauh perjalanan Guys, tengok guys. Kita nampak stiker Mah Petrol. So, kita kesentukan masa untuk ke meeting yang seterusnya. Terima kasih singgah bengkel kampung kita. Okey, jom. Bye. Selamat jalan. Jumpa lagi.
Sekarang pukul 2.20. Kita ada dekat area Taman Jaya Sepakat. Banggat nak tulis minyak finally. Okey. Ngam-ngam pukul 2.30 sampai HQ Samurai. Jom meeting dulu. Pukul 4, alhamdulillah settle satu meeting. Sah. Jom kita check in. 1.26 hari ni kita nak balik kan dekat Petron Skudai, kita nak top up minyak. Petron Skudai. Kita top up 3.5 liter. Jom kita teruskan perjalanan. So kita cerita sikit pasal semalam. So, lepas habis meeting dengan Samurai tu kita terus check in. Lepas check in kita pergi makan dekat restoran Brazil. Ni kau nak kenapa ni? Oi, sedap weh. Dia punya nasi goreng sotong petai. Lalat. Lepas tu kita pak karaoke. Habis karaoke kita pergi makan sup tulang dekat restoran NZ Restoran NZ. Padu. So hari ni perjalanan balik santai-santai je. Habiskan Johor, kita akan lalu highway. Dekat Melaka nanti baru kita masuk jalan dalam sampailah Sepang. Mengantuk. Sekarang pukul 3.19 kita dekat Arena Pago. Kalau kita tengok minyak ada lagi 3 bar. Okay, lepas ni kita akan masuk jalan kampung pula untuk menghilangkan mengantuk masing-masing. Jalan jam, ngantuk. 4.45 kita stop dekat warung Dodol Station. Jap nak beli curry gula Melaka dengan coconut shake. Let's go. Okay, kita akan teruskan perjalanan. Kita akan jalan dalam. Nanti kita keluar balik ikut Seremban. Jom. Minyak sekarang ada lagi 2 bar. Kita nak tengok hari ni agak sopan sikit bawa. Mungkin minyak lagi jimat kot. Sekarang kita dekat Arena Segang. Hari ni rasa macam agak jauh sikit daripada Skudai tadi sampai Serdang ni baru kita nak isi minyak balik. Nanti kita tengok berapa baki minyak yang tinggal. So kita isi 800 kilo. So daripada Skudai sampai sini 284 kilo. Masih ada lagi baki 1.8 liter.